Okey, ini merupakan contoh penggunaan Storyboard Visualizer Pro. Di bahagian atas ni kita akan masukkan penerangan apa yang kita nak dalam video. Contoh seperti yang saya masukkan ini, kisah seorang wanita yang pulang pada kerja dan nak minum kopi. Kemudian di bahagian gaya visual ada beberapa pilihan, realistic, horror dan lain-lain, dan saya akan pilih bahagian cinematic kali ini. Kemudian saya akan tukarkan ratio video kepada 9:16 untuk reels dan bilangan scene kepada 5. Maksudnya kita berapa banyak babak untuk video kita nak. Kemudian saya upload gambar produk di sini. Di bahagian rujukan ni saya masukkan gambar paket kopi. Contoh je lah, ambil lah kopi apa-apa produk yang ada. So kopi ni saya upload. Jadi kalau ada gambar model, kita boleh upload semula di sini, model atau karakter. Tapi kalau tak ada, kita boleh teruskan lah, kita jana storyboard daripada penerangan di atas. Jana storyboard, tunggu dalam beberapa minit, seminit lebih dah siap. Okay, dia akan hasilkan storyboard di sini, di mana scene yang kita masukkan tadi, kita nak 5 scene, dia akan buat 5 scene untuk kita berserta dengan prompt gambar dan juga voice dan juga sound effects. Kotak merah tu sound effects, yang atas tu prompt gambar kita. Maksudnya kita boleh edit dengan klik. Okay, kalau kita tak ni ada gambar rujukan, kita boleh klik upload gambar rujukan dan kita boleh adjust prompt di situ untuk kita jana semula gambar. Bahagian merah ni adalah sound effect ataupun voice over untuk cerita kita ni. Okay, maka babak seterusnya siap. Babak pertama kita minta diambil paket kopi tu, gambar rujukan kita, reference sama daripada gambar yang asal tu, dia dah buat dekat situ. Untuk babak kedua, babak ketiga dia minum kopi. Tapi sebenarnya saya nak dia buat kacau kopi lah, sebab nombor 4 ni dia dah jadi kita boleh tukar prompt dekat sini, di mana kita nak dia buat kopi, bukan minum. Jadi kita adjust di bahagian prompt sini. Kita tukar bahagian adjust sikit prompt untuk buat dia mengacau kopi, kemudian jana semula. Maksudnya kita minta buat gambar tu, sebab kita tak nak berulang kan, gambar berulang. Jadi dah okey dah, dia minum kopi. Okay, tengok, kan dapat. Jadi kita dapat dia buat kopi dan minum. Cumanya dia punya outfit tu berubah. Maksudnya daripada gambar babak pertama ni dia pakai outfit macam ni, pakaian. Tiba-tiba babak ketiga dia jadi pakaian lain. Kita nak pakaian yang sama, jadi kita download gambar pertama ni, babak pertama ni, kita save dulu gambar ni. Okay, kita buat folder lah, senang buat folder. Kita save kat sini. Okay, jadi kita gunakan gambar yang kita dah download tadi sebagai rujukan di sini. Kita upload gambar rujukan, pilih balik model tadi. Yang lain dah okey dan kita jana semula. So tunggu je lah berapa saat dah siap. So kita tak payah nak masuk buat prompt balik, buat dekat ChatGPT ke dekat Gemini prompt, tak perlu. Kita buat terus dalam ni. So kita dah nampak. Jadi nampak, kita dapat pakaian yang sama macam nombor 1. Jadi babak keempat ni pun kita buat yang sama, upload balik dan jana image. Okay, akhir ni tak payah ubah lah, sebab nampak mood dia ceria kan, lepas dia dah minum kopi ni tadi. Jadi kita dapat bila kita jana semula. Kalau kata tak puas hati, tekan jana semula ataupun tukar apa-apa prompt kat sini. Saya nak bagi dia close up sebab terlampau macam jauh sangat kan, jadi saya nak close up dia minum. Saya buat balik. Okay, kalau tengok kat sini, cawan yang dipakai tu tak sama. Sebab ni cawan putih, tiba-tiba dekat bawah, dan yang babak keempat cawan warna hitam. Jadi saya nak tukar, saya boleh tukar di bahagian prompt ni. Maksudnya
masukkan dalam prompt lah. Dia minum, pilih. Kita masukkan je cawan putih. Masukkan dalam prompt. Kita buat semula jana. Okey, kan kita dah dapat cawan putih untuk babak keempat. Maka kita dapat konsisten lah cawan putih untuk setiap scene. Okey. Maka siaplah kita punya image dan kita boleh gunakan untuk hasilkan video. Jadi pergi download. Okey, macam tadi saya tunjuk kita download satu persatu. Kita boleh download satu persatu di bahagian bawah ni tadi, ataupun kita boleh terus download, muat turun semua. Tekan button ni dan kita akan dapat prompt untuk dapat download semua image. Kita benarkan dia, kemudian kita download setiap babak daripada 1 sampai 5. Okay, kita tengok semula. Okay, inilah gambar-gambar yang kita dah dapat hasilkan. Ini babak pertama. Tadi kita download sebab kita nak buat sebagai rujukan. Okay, ini gambar pertama. Gambar pertama kita. Gambar kedua, ketiga, empat dan gambar kelima. Okay, lepas ni dah siap, kita terus boleh buat video. Boleh menggunakan Flow, boleh menggunakan Grok, Meta, Kling, apa-apa sajalah yang kita rasa sesuai kita nak buat video. Okey, selamat mencuba.